Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Intan Farhana. Saya ingin berkongsi berkaitan dengan kelebihan cendawan susu harimau. Yang pertama adalah cendawan susu harimau boleh membantu kesihatan sistem pernafasan. Ia akan mengurangkan radang pada saluran pernafasan dan juga sinus. Yang paling penting, dia membantu legakan asma, batuk kepanjangan dan juga semput. Yang kedua, boleh membantu untuk menguatkan sistem imun badan. Tingkatkan pertahanan badan terhadap alahan dan juga jangkitan. Ia juga sesuai untuk mereka yang selalu sesama dan juga resedum. Yang ketiga, merupakan anti radang semula jadi. Mengandungi sebatian yang aktif, cendawan susu harimau bantu untuk mengurangkan bengkak dan juga inflamasi. Baik untuk masalah resedum kronik yang melibatkan keradangan sinus. Yang keempat, ia digunakan secara tradisional berabad lamanya. Digunakan oleh masyarakat untuk rawat paru-paru dan juga masalah pernafasan. Ia juga dianggap oleh masyarakat asli sebagai herba premium dan juga pastinya bernilai tinggi. Disokong oleh kajian moden, kajian sains tempatan serta antarabangsa telah mengesahkan kesan positif terhadap paru-paru. Berpotensi sebagai rawatan alternatif sokongan kepada pesakit respiratori. Ia sangat rare dan eksklusif, hanya tumbuh di hutan tropikal tertentu sahaja. Sukar dijumpai, pastinya ia adalah pilihan premium bagi bahan dalam produk kesihatan. Dan yang paling penting adalah tiada kesan sampingan atau mudarat. InsyaAllah ia adalah semula jadi dan selamat digunakan oleh anda secara berkala.